Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ada malaikat yang diutus oleh Tuhan bertebaran di atas langit, bertebaran di atas bumi. Kerja malaikat ni apa Ustaz? Kerja malaikat ni tidak lain tidak bukan berkunjung ke rumah orang yang berselawat. Kutip selawat tu, bawa jumpa Nabi SAW di Madinah. So malaikat tu akan sampaikan selawat dan salam yang kita ucapkan setiap hari. Sampai Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyarah. Siapa yang selawat ke atas aku sekali, aku selawat ke atas dia 10 kali. 10 kali selawat. Allah, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyarah. Siapa-siapa yang selawat ke atas aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berselawat ke atas dia 10 kali. Selawat Allah ke atas manusia, apa makna dia? Selawat Allah ke atas manusia itu maksudnya keampunan. Sekali saya selawat, 10 keampunan Allah bagi. Besarnya fadilat selawat ni tuan-tuan.